Okay guys, jadi for part 2 ni saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita add device kita tambah device pada apps Tapo. Macam saya dah ada 2 kamera CCTV, so saya akan tambah satu lagi lah. Kita just menggunakan satu app saja. Okey, jom kita lihat. Okey, ini dia. Plus ni kau just tekan add device. Okay, dia akan list lah indoor camera, outdoor camera, baby cameras. Yang ni adalah indoor camera indoor camera. Okay, model macam saya beritahu tadi, Tapo C210 Korang just scroll, cari Tapo 210. Ni dia. Okay, Tapo 210. Okay, nampak? Power up, check the LED, plug in to Tapo device and wait about 30 second until the LED blinks red and green. Okay, nampak? Di sini dia blinking red and green kan? So, just tekan next. Okay, nampak? Dia dah detect Connect to device Tapo Cam 8493. Just connect saja. Okay, nampak? Dah connect. Alright. So ni dia dah beritahu lah network name, wifi rumah saya, lepas tu password. Just tekan next saja. Next. Connecting to Wi-Fi. Nampak ada suara connecting to wifi. Wi-Fi connected. Tu dia. Dah connect. Tengok tu ada bunyi. Okey, LED kat sini dah warna hijau saja Tadi dia blink merah hijau merah hijau, dia dah warna hijau. Saya harap dia dah connect. Okey, dia tulis sini pairing, okey. Name your device Tapo C210. Okey, next saja. Where you have placed this Tapo device? Okey, ni kita tukarlah. Kita letak hall, ada hall. Kau nak tulis hall pun boleh macam ni Kita tukar je hall. Tekan enter. Next. Choose your icon. Dia suruh pilih icon pula. Pandai lah ni Kita pilih yang ni, botol susu ni. Next. Okay, complete. You have configured your Tapo device and it's ready for use. Nampak? Sounds good. Okay, ni tak ada apalah. Dia jual storage cloud storage. Dismiss saja. Got it dah. Okay. Setup local storage. Ni dia suruh masukkan lah memory card. Saya dah masukkan. Tekan got it. Firmware update. Okay, dia akan update pada pukul 3 pagi hingga 5 pagi. Ini auto update lah. Okay. Okay, kita setuju. Got it. Alright, nampak? Dia dah ada list dalam app. 1, 2, 3. Tapo C210 ni yang barulah saya connect. Okay, kita buka. Welcome to Smart Camera Go. Okay, ni dia punya macam tutorial ringkas lah. Okay, tekan got it. Okay, nampak? New micro SD card identify. Initiate lah Lepas tu kita tengok dia kata update required. Kita update dulu. Updating. Okay, update dulu. Okay. Firmware up to date. Kita akan check for update. Okay, dah okay Dah selesai. Tekan back. Okay, nampak tu. Itu dia guys. Kamera saya letak dekat hall rumah saya.
Jadi saya dah pasang power supply dan kita on. Okey, saya dah ubah kedudukan CCTV dekat hall tadi. Jadi bila kita off, lepas tu kita on CCTV tu, jom kita tengok adakah mudah untuk dia connect. Kita tengok kita buka app Tapo. Alright. Okey, ni dia. Tekan. Nampak? Dia dah connect So mudah. So ni kualiti video dia. Okay, kalau kita nak set 2K, kita tekan 2K ni, nampak? Ni auto. Ni 720p, ni 2K. So dekat sini ada menu-menu ataupun pilihan-pilihan asas Okay, kita tengok yang pertama ni, gambar kamera ni. Ni adalah dia akan capture gambar. Okay, yang ni dia akan record. So kita nak off lah. Okay, dia akan save lah dalam memory card. Kemudian ni microphone, kamera, microphone recommended. Okay, tak apa. Lepas tu ni kita boleh buat macam call tap to call. Jadi kalau sesiapa yang ada kat rumah depan hall tu, kalau kita dekat luar, kita nak bercakap dengan orang tu, kita just tap ni hello, macam tu lah. Nanti orang sana pun dia akan jawab lah, kan? Okay, saya off. Kemudian ni hold to talk. Hello. Macam tu, senang Ni macam ni lah, push to talk Okay. Kemudian pan and tilt. Ni kita nak gerak-gerakkan kamera tu lah. Okay, kita tekan ni. Nampak? Dia berpusing. Dia akan tunjuk pada pintu utama tu. Okay, kita pusing lagi. Tengok. Dia boleh pusing 360 nampak? Memang betul lah, dia boleh pusing. Dia akan beritahu yang kita dah pusing maksimum, dah tak boleh gerak lagi lah. So kita pusing balik lah kat sini. Okay, ni atas bawah pula. Nampak? Okay, ni pun dia beritahu has reached the maximum extent. So dah tak boleh dongak lagi lah. So kita turun balik. Okay. Kemudian petrol ni saya tak pastilah apa maksud dia. Yang ni panorama masih beta lagi. Okay, tak apalah, tu tak penting. Alright. Kemudian alarm. Kita boleh on alarm, kita boleh off alarm. Ni maksudnya kalau mungkin ada detect an event I just want to, okay, kalau macam mungkin ada orang lalu ke ataupun tak tahulah, saya pun tak pasti tapi saya jarang guna. Saya guna notification daripada smartphone lah. Kalau ada movie dia akan notify kat smartphone, kita boleh tengok apa yang berlaku dekat hall tu sebenarnya. Dia ni privacy mode. Okay, privacy mode is active. Streaming recording function are disabled to protect. Okay. Ni privacy lah Exit privacy mode. Okay, Tapo Care ni dia akan masuk website rasanya. Dia nak jual tu lah, cloud Okay, tak perlu. Kita nak free saja. Semua video atau footage kita save dalam memory card. Okay, bawah ni ada playback and download. Kita boleh tengok lah video-video yang ada dalam memory card tu lah. Okay, kita boleh scroll. Okay, tengok sini ada tarikh. Kita boleh tengok yang semalam punya. Semalam memang tak ada lah kan, hari ni ke, ataupun yang kalau dah lama guna, mungkin putih-putih yang lama-lama kita boleh tengok sini ada memory card dan juga cloud. So kalau korang ada langgan cloud, kau boleh access cloud ni lah. Tapi sekarang ni saya menggunakan memory card. Ni dia lah memory card yang ada dalam kamera tu. So ni ada motion tadi kan.
dia save lah kat sini motion tu. Alright. So kalau nak download, kita boleh download lah. Just tekan macam ni. Tekan download. Okay. Dia akan save dalam smartphone. Okay guys, jadi saya rasa itu sajalah. Yang penting dia tak memeningkan kepala, dia simple. Okay, lupa pula. Ni setting kita boleh set lah dalam ni. Okay, alarm off detection. Nampak? Kita boleh set detection kucing ke, ataupun benda-benda bergerak ke, ataupun person, ataupun orang dua-dua ni saya on. Memang default pada on Baby crying, dia off. Kalau kau nak on pun boleh, tak ada masalah. Kalau kau ada anak kecil lah kan. Okay, motion tracking off. Kau boleh on kan, tak ada masalah. Okay, lepas tu pan and tilt, petrol is off. Ni yang pasal petrol tadi lah. Okay, pan tilt angle. Ni sudut pan and tilt angle 10 darjah. Okay, tak apalah, tu tak penting. Okay, lepas tu dia ada beritahu tentang Tapoke free trial, storage and recording. Dekat sini kita nak record bunyi sekali pun boleh, nak enable pun boleh, disable pun boleh, tak ada masalah. Video display, ni video quality 2K, frame rate, saya set 15 kita boleh set 20 ataupun 25 fps, dia lagi lancar lah lagi smooth. Privacy zone, kita boleh pilih privacy zone mungkin dekat pintu bilik utama ke, kita nak jadikan privacy, maksudnya tak ada rakaman kat situ, ataupun kamera dia tak boleh tunjuk kat situ, kita boleh set lah kat sini. On screen display info, ni dia, tak ada apa. Display tag on screen, ni pun tak ada apa lah. Alright, tu simple saja. Kemudian ada status LED, dia on. LED tu akan menyala lah, warna hijau macam tu. Okay, kemudian ada network connection. Ni wifi rumah saya lah. Okay, notification, advanced setting. Ni advance sangat, tak payahlah saya nak tunjuk. Saya nak tunjukkan yang simple-simple saja. Janji kita boleh guna, kita boleh save video-video yang kita rakam tu lah, yang kamera rakam. Alright, jadi itu saja tentang apps Tapo ni untuk CCTV ni lah. Jadi kat sini kau tengok dah ada 3 CCTV kamera Okay guys, jadi itulah dia kamera CCTV daripada Tapo. So memang next pun saya akan beli jenama ni lah sebab mudah dan simple. Okay, tak complicated sangat. Kadang-kadang ada kamera tu dia terlalu complicated, banyak sangat function. Jadi function yang banyak tu ataupun fungsi yang lain tu mungkin kita tak guna sangat pun. Macam ni dia simple saja. Lepas tu pula dia mudah, senang nak connect, dan yalah, for sure lah daripada terpilih barang yang berkualiti. Okay guys, jadi saya itu saja video untuk kali ini. Kalau kau nak beli CCTV tu, saya ada sediakan link dekat description. Dan itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.